Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syazwan bin Muhammad Fauzi dari kos Sarjana Muda Usuluddin semester 4. Pada hari ini kita akan menemu ramah 3 orang responden yang berbeza latar belakang, iaitu daripada Kristian, Buddha dan juga India. Mari. Hai, selamat petang. Boleh saya tahu nama anda? Hai, nama saya Juliana Anak John. Saya berasal dari Sarawak dan saya menganuti agama Kristian. Oh, adakah anda pelajar di Uniza ini? Okey, saya merupakan pelajar Uniza dari jurusan Undang-Undang semester 4. Oh, berapa umur kamu? Saya berumur 22 tahun. Ya. Okey, Juliana, boleh saya nak tahu sedikit tentang agama Kristian? Okey, saya ada beberapa soalan untuk diajukan kepada Juliana, iaitu apakah bentuk ibadat utama dalam agama Kristian? Okey, bentuk ibadah utama bagi kami yang beragama Kristian adalah ibadah pergi ke gereja. Okey. Kami akan pergi ke gereja pada hari Ahad ataupun hari-hari kebesaran dalam kami umat Kristian. Okey, pada hari Ahad ni kami akan pergi gereja dan dalam semasa dalam gereja tu kami akan mendengarkan bacaan Injil, melakukan pujian, nyanyian. Lepas tu kami akan menyambut perayaan Eucharistia, iaitu perayaan di mana kami menyambut roti kudus tersebut. Okey, soalan kedua, apakah yang berlaku dalam upacara misa? Okay. Dalam upacara misa tersebut, kami akan mula-mula kami akan membaca doa opening prayer yang dibaca oleh padri kami. Kemudian kami akan mendengarkan bacaan sebanyak 3 buah bacaan, iaitu first reading, second reading dengan bacaan Injil. Okey. Bacaan Injil ini adalah macam bacaan firman Tuhan. Okey, selepas daripada bacaan Injil tersebut kami akan mendengar homily, iaitu macam ceramah agama lah. Okey, macam ceramah agama. Seterusnya akan disambung dengan upacara pemberkatan Eucharistia, di mana padri akan memberkatkan wine dan roti tersebut. Okey, setelah pemberkatan wine dan roti tersebut, kami percaya bahawa wine dan roti tersebut akan bertukar bentuklah macam menjadi darah dan tubuh Yesus. Okey, jadi kami akan menerima roti tersebut untuk kami menguatkan iman dan dan roh agar kami boleh mendapatkan kehidupan abadi setelah mati. Itulah. Satu soalan lagi, iaitu apakah simbol utama yang digunakan dalam ibadat? Okey, simbol dan peralatan lah. Okey. Kalau simbol utama adalah, mula sekali adalah simbol salib. Okey, salib ni dia melambangkan agama Kristian lah. Seterusnya akan menggunakan gambar Nabi Isa dengan gambar Maryam. Okey, yang diletakkan di hadapan gereja. Kemudian kami akan menggunakan lilin lah untuk semasa upacara misa tersebut. Kemudian dengan padri juga akan menggunakan holy water untuk memberkati umat-umat Kristian yang datang ke gereja tersebut. Okey, saya nak tanya untuk soalan keempat, iaitu apakah peranan Alkitab dalam ibadat harian penganut Kristian? Okey, peranan Alkitab actually dia membawa peranan yang signifikan lah bagi kami umat Kristian, kerana macam kami setiap perayaan yang kami sambut adalah berdasarkan cerita-cerita daripada Alkitab tersebut. Okey, dalam Alkitab ni dia terbagi kepada 2, Old Testament dengan New Testament. Okey, bagi Old Testament ni dia merupakan peristiwa semasa penciptaan bumi ni sehinggalah sebelum kelahiran Nabi Isa. Dan bagi New Testament adalah peristiwa semasa kelahiran Nabi Isa sehinggalah kiamat kelak. Okey, dalam Alkitab ni kami percaya bahawa
wujudnya gereja Katolik ni adalah berdasarkan peristiwa Nabi Isa dia makan malam terakhir bersama 12 anak muridnya. Okey. Selain itu dalam Alkitab ni kami turut mempelajari pelbagai asas sebagai umat Kristian yang taat kepada Tuhan. Seterusnya melalui Alkitab ni kami mewujudkan satu undang-undang bagi gereja kami, macam peraturan yang tidak boleh makan daging pada hari Jumaat, iaitu Good Friday, berserta dengan Ash Wednesday. Okey, itu saja. Oh, begitu. Bolehkah saya tanya untuk soalan terakhir? Boleh. Okey. Apakah penting bagi seorang Kristian untuk melakukan ibadat harian? Okey, sebagai umat Kristian sudah semestinya lah kami harus melakukan ibadat setiap hari. Okey. Ibadat bagi umat Kristian adalah tak fix. Dia mengikut keimanan masing-masing. Okey, contohlah bagi saya, setelah saya bangun daripada tidur pagi tersebut, saya akan berdoa lah, mengucapkan kesyukuran kepada Tuhan kerana telah melindungi saya semasa saya tidur. Terusnya saya akan membacakan bacaan harian daripada Alkitab. Okey, seterusnya pada pukul 3 petang saya akan berdoa doa Divine Mercy. Okey, Divine Mercy ni adalah satu sembahyang khas bagi umat Katolik lah, terutamanya untuk meminta kasihan daripada Tuhan agar agar boleh mengampuni doa kami dan memberi keamanan kepada dunia. Okey, seterusnya pada malam hari pula kami akan baca doa sebelum tidur, membuat pengakuan dosa, seperti macam confession lah terhadap dosa-dosa yang dilakukan, atas niat agar dosa tersebut boleh dimaafkan, dan dengan niat kami boleh menjadi insan yang lebih baik pada keesokan harinya. Terima kasih Juliana atas sedikit perkongsian dan masa anda. Sama-sama. Hai, nama saya Muhammad Syami bin Muhammad daripada kos Usuluddin. Saya ingin buat kajian sikit tentang ibadat yang berlaku dalam agama Hindu. Sebelum tu boleh perkenalkan diri. Boleh. Hai, nama saya Rajineshwari, anak perempuan Mutu Kumaran. Saya asal Johor Gemas, and then saya kos kebentuk perindustrian, and then umur saya 23 tahun. Okey, agama? Agama Hindu. Agama Hindu, okey. Okey, saya nak bertanyakan beberapa soalan. Boleh? Boleh. Okay. Soalan yang pertama adalah apakah bentuk ibadat harian yang biasa diamalkan oleh penganut agama Hindu? So penganut Hindu biasanya mengamalkan ibadat harian yang dikenali sebagai puja, yang dilakukan sama ada di rumah ataupun di tempat ibadat, iaitu kuil. So bentuk ibadat harian termasuk menyembah dewa, and then dengan mempersembahkan bunga, makanan, iaitu dikenali sebagai prasadam, and then lampu minyak, dibam, and then agarbati, iaitu dupa yang ada bau harum, yang itu. So and then diorang ada juga meditasi, and then diorang baca mantra and semua. Okay, soalan yang kedua, apakah kepentingan puja dalam kehidupan agama Hindu? Puja itu sangat penting dalam agama Hindu, and then merupakan cara utama penganut Hindu menunjukkan pengabdian, iaitu bakti kepada dewa, kesyukuran kepada Tuhan. Menguatkan hubungan rohani antara individu dan Tuhan, memberi ketenangan jiwa dan kedamaian minda, menanam nilai seperti kerendahan hati, kesabaran dan keikhlasan.
Okey, soalan yang ketiga, soalan seterusnya, apakah peranan kuil dalam ibadat dan kehidupan masyarakat agama Hindu? Okey, koil iaitu dikenali sebagai mandir, memainkan peranan penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat Hindu di Malaysia. So, pusat ibadat utama, tempat mengadakan puja, upacara, perayaan besar kepada dewa kita orang, and then tempat suci, pusat pembelajaran, mengajar ajaran agama, bahasa Sanskrit dan moral. Okey, soalan yang keempat, bagaimanakah upacara keagamaan seperti Deepavali ataupun Thaipusam melambangkan nilai-nilai kepercayaan agama Hindu? Okey, upacara keagamaan mencerminkan nilai dan kepercayaan mendalam agama Hindu. So, Deepavali melambangkan kemenangan cahaya atas kegelapan dan kebaikan atas kejahatan. And then ia menunjukkan nilai harapan, kemenangan rohani dan membersihkan jiwa. And then Thaipusam memperingati Dewa Murugan dan menggambarkan pengorbanan, penembusan dosa dan ketaatan yang tinggi. Penganut menunjukkan keikhlasan melalui kawadi dan berpuasa. Okey. Soalan yang terakhir iaitu soalan yang kelima. Saya nak tanya, apakah simbol-simbol yang penting di dalam ibadat agama Hindu dan apakah maksud simbol tersebut? Okey, dalam agama Hindu ada beberapa simbol. So, yang first saya nak bagi tahu ialah api, iaitu Agni, simbol penyucian, kehadiran Tuhan dan medium persembahan kepada dewa. And then kedua ialah bunga, melambangkan keindahan pengorbanan dan niat suci dalam ibadat. Ketiga ialah loceng, digunakan untuk memanggil Tuhan dan menghalau kejahatan. Yang empat ialah vibhuti yang saya pakai kat dahi, and then iaitu kekuatan rohani yang dicalit pada dahi. Yang kelima ialah bekas air cuci, melambangkan kesuburan, kemakmuran dan kehidupan dalam pada agama Hindu. Okey, sekian itu saja soalan daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Okey, sekarang saya ingin menembubual tentang responden yang seterusnya, iaitu responden yang beragama Buddha. Okey, sebelum tu boleh perkenalkan diri awak dulu. Saya Brenda Gopejing dan saya daripada kos undang-undang dan sekarang dah tahun 2. Saya berumur 22 dan saya seorang Buddhis. Seterusnya saya ingin bertanyakan beberapa soalan tentang ibadat agama Buddha. Soalan pertama yang saya ingin bertanya adalah, apakah bentuk ibadat harian yang dilakukan oleh penganut agama Buddha? Biasanya penganut Buddha ni kan, kita akan membaca kitab kita, iaitu sutra, yang itu mungkin dalam korang mungkin Al-Quran, tapi kita panggil sutra. Lepas tu kita baca tu, lepas tu kita yang ada juga membakar colok. Tapi kalau untuk yang penganut yang betul-betul iman, baru diorang buat macam tu ni lah. Sebab biasanya kat rumah mungkin yang penganut Buddha diorang cuma nak membakar colok je. Tapi kalau kita pergi kat temple kan, kita akan membaca sutra juga. Soalan yang kedua, apakah maksud puja dan bagaimana ia dilaksanakan dalam agama Buddha? Puja maksudnya kita menunjukkan penghormatan kita sebagai penganut kepada Buddha kita. Contohnya kita boleh menggunakan apa-apa je benda yang tak semestinya benda yang mahal. Contohnya kita boleh ambil bunga, even air pun boleh, secawan air letak kat depan patung Buddha menunjukkan penghormatan kita. Lepas tu even kita tak guna apa-apa benda yang fizikal kan, kita boleh macam buat bacaan sutra mengira sebagai sejenis puja juga. Soalan yang ketiga, bagaimanakah meditasi dianggap sebagai salah satu bentuk ibadat dalam agama Buddha? Untuk meditasi kan, Buddhis kita pun mengamalkan amalan ini. Biasanya ya kita untuk
membagikan kita lebih memahami apa dalam ajaran sutra kita, lepas tu nak menghapuskan nafsu kita dan macam segala masalahnya. Soalan seterusnya, soalan yang keempat, bagaimanakah ibadat dilakukan di vihara iaitu kuil Buddha? Sebab saya sebagai Buddhis Mahayana, sebab Buddhis kita kan ada, sebenarnya kita pun ada banyak school of the Buddhist juga. Contohnya dalam Islam kita akan ada Hanafi, ada banyak tu juga kan. Tapi untuk Buddha kita mainly ada dua, yang Maharana dan satu ya sorry saya check je nama betul-betul, Theravada. Tapi untuk saya Mahayana, yang maksudnya dari arah utara punya. So untuk kita kan, kita lebih kepada kalau di kuil kita macam seperti yang tadi yang saya jelaskan, kita macam membaca sutra, lepas tu akan membakar colok, lepas tu kita juga macam mempelajari ajaran-ajaran daripada Buddha, yang contohnya Sami akan explain kepada kita. Soalan yang terakhir, soalan yang kelima, apakah simbol yang penting dalam ibadat agama Buddha? Contohnya bunga teratai ataupun roda dhamma ataupun patung Buddha. Bagi bunga teratai kan, biasanya kita anggap sebagai kesucian sebab dia kan tumbuh daripada tanah-tanah yang kotor kan, tapi lepas hasil dia tumbuh dia akan menjadi bersih. So kita anggap dia sebagai kesucian. Kalau untuk yang roda dhamma, kita macam dia sebagai ajaran agama, sama seperti yang patung Buddha. Yang ni sebaiknya macam ada seorang guru yang sentiasa melihat kepada anda, so supaya penganutnya tidak berjalan ke arah yang jahat lah. Okay, sekian, itu saja soalan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abdul Jabbar bin Muhammad Hariri, nombor matrik 078780. InsyaAllah pada hari ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang responden yang dipilih. Yang pertama, responden pertama, nama Juliana anak John, berasal daripada Sarawak, berumur 22 tahun, mengambil kos pengajian ijazah sarjana muda undang-undang, dan dia beragama Kristian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Fatimi bin Hassan. InsyaAllah pada video kali ini saya akan menceritakan tentang hubung kait antara teori atau kepercayaan dengan kefahaman responden kumpulan kami. Saya akan teruskan kepada responden pertama, iaitu seorang penganut agama Kristian. Berdasarkan temu bual, responden sangat menekankan kepentingan pergi ke gereja pada hari Ahad dan hari perayaan tertentu. Ini menunjukkan kefahaman beliau bahawa ibadat berjemaah adalah satu cara penting untuk dekatkan diri kepada Tuhan, selari dengan ajaran dalam agama Kristian yang menggalakkan penyembahan secara bersama. Seterusnya, dalam upacara misa, responden menyebut tentang bacaan Injil, ceramah agama dan upacara Eucharistia. Menurut kepercayaan Kristian, roti dan wain digunakan dalam upacara ini dianggap sebagai tubuh dan darah Yesus. Ini menunjukkan bahawa responden percaya pada konsep transubstantiation, iaitu perubahan secara rohani, dan sangat penting dalam teori kepercayaan agama Kristian. Di samping itu, responden juga mengamalkan doa harian seperti doa pagi, Divine Mercy pada pukul 3 petang dan doa malam sebelum tidur. Ini menunjukkan kefahaman bahawa doa adalah cara utama untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dan ibadat bukan hanya dilakukan di gereja tetapi juga dalam kehidupan harian. Seterusnya, responden menceritakan bahawa simbol-simbol agama seperti salib, lilin, air suci dan gambar Nabi Isa dan Maryam juga digunakan dalam ibadat. Ini menunjukkan bagaimana responden memahami makna simbol dalam agama bukan hanya sebagai hiasan tetapi sebagai lambang kehadiran dan kuasa Tuhan. Akhir sekali, responden banyak merujuk kepada Alkitab dalam ibadat dan kehidupannya. Ini jelas menunjukkan bahawa beliau percaya bahawa panduan hidup sebagai orang Kristian perlu berpandukan kepada ajaran dalam kitab suci, iaitu Old Testament dan New Testament.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afzan bin Muhammad Fifi. Dalam video kali ini, saya akan membuat sedikit kesimpulan berdasarkan temu bol kita sebentar tadi terhadap ketiga-tiga responden penganut agama lain. Responden pertama kita iaitu Juliana, penganut agama Kristian, mengatakan bahawa agama Kristian beribadah dengan menghadiri gereja pada hari Ahad ataupun hari-hari kebesaran agama. Dalam ibadah mereka, terdapat beberapa bacaan seperti bacaan Injil, nyanyian pujian dan sambutan upacara Ekaristi yang penting. Dalam upacara misa, padri memimpin bacaan doa pembukaan, bacaan kitab suci dan ceramah agama seperti homili. Mereka juga mempercayai bahawa upacara pemberkatan roti dan wine dapat merubah tubuh mereka menjadi tubuh dan darah Nabi Isa. Penganut agama ini akan menerima roti sebagai pengukuhan iman dan roh demi memperoleh kehidupan yang abadi. Seterusnya, simbol utama bagi agama ini adalah termasuklah salib, gambar Nabi Isa dan Maryam, lilin, air suci yang digunakan oleh padri untuk memberkati jemaah. Kitab memainkan peranan penting dalam ibadah harian mereka. Ia terbahagi kepada perjanjian lama, iaitu sebelum kelahiran Nabi Isa, dan perjanjian baru, iaitu semasa dan selepas kelahiran Nabi Isa. Semua perayaan agama Kristian berasaskan kisah dalam Alkitab, termasuk 4 aturan seperti larangan makan daging pada hari Jumaat. Bagi responden kita ni, Juliana, dia mengatakan bahawa ibadah harian dilakukan secara konsisten, iaitu berdoa sedulu saja mereka bangun tidur, membaca doa harian, berdoa di mercy pada jam 3 petang dan membuat pengakuan dosa sebelum tidur. Jadi, secara keseluruhannya, kita dapat lihat bahawa ibadah Kristian menekankan dari segi aspek kesyukuran, pengampunan dosa dan usaha mendekatkan diri kepada Tuhan setiap hari. Nilai ini juga sama ditekankan dalam Islam, walaupun dari segi amalan dan kepercayaan terdapat perbezaan yang jelas. Responden kedua pula diberi nama Raja Neswari Mutu Kumaran, berasal daripada Johor, berumur 23 tahun, daripada kos pengajian ijazah sarjana muda reka bentuk perindustrian, dan dia beragama Hindu. Untuk responden kedua pula iaitu salah seorang penganut agama Hindu. Beliau menjelaskan bahawa ibadat harian dalam agama Hindu dikenali sebagai puja dan ia dilakukan sama ada di rumah atau di kuil. Ibadat ini melibatkan penyembahan kepada dewa-dewi, persembahan bunga dan makanan, penggunaan lampu minyak, dupa, bacaan mantra serta meditasi. Ini menunjukkan kefahaman responden bahawa ibadat bukan sekadar ritual, tetapi satu cara untuk mendekatkan diri secara rohani dengan Tuhan, selari dengan ajaran agama Hindu yang menekankan hubungan peribadi antara individu dan juga dewa. Responden turut menyatakan bahawa puja sangat penting kerana ia menguatkan hubungan rohani, memberi ketenangan jiwa dan membentuk nilai-nilai murni seperti kesabaran dan keikhlasan. Ini jelas menunjukkan kefahaman responden terhadap teori spiritualiti dalam Hindu yang melihat ibadat sebagai proses pembersihan jiwa dan pembangunan diri. Seterusnya, responden menceritakan bahawa kuil pula merupakan pusat utama ibadat dan juga tempat pembelajaran agama, bahasa Sanskrit dan nilai moral. Ini selari dengan fungsi kuil dalam ajaran Hindu sebagai tempat suci yang bukan sahaja menjalankan ritual tetapi juga menyampaikan ilmu dan membentuk jati diri penganut. Selain itu, perayaan seperti Deepavali dan Thaipusam juga mencerminkan kefahaman mendalam responden terhadap ajaran agama. Deepavali melambangkan kebenaran cahaya atas kegelapan, manakala Thaipusam menekankan nilai pengorbanan, keinsafan dan ketaatan. Ini menunjukkan bahawa responden faham bahawa setiap perayaan bukan hanya budaya tetapi membawa maksud rohani yang mendalam. Akhir sekali, responden menyebut tentang simbol-simbol seperti api, bunga, loceng, vipudi di dahi dan bekas air cuci. Semua simbol ini membawa makna spiritual, contohnya api sebagai penyucian dan medium persembahan dan bunga sebagai lambang niat suci. Ini menunjukkan bahawa responden memahami makna simbolik dalam ibadat
dan bagaimana ia menguatkan kepercayaan dan disiplin rohani. Secara keseluruhannya, kefahaman responden terhadap ibadat dan simbol agama Hindu sangat jelas dan berkait rapat dengan ajaran serta teori kepercayaan dalam agamanya. Seterusnya kita lihat kepada responden kedua kita, iaitu Rajuni, iaitu pemegang agama Hindu. Dia mengatakan bahawa ibadat harian mereka dikenali sebagai puja yang dilakukan di rumah ataupun kuil. Ia melibatkan penyembahan dewa, pemberian bunga, makanan serta penggunaan api dan bau-bauan. Mereka juga membaca mantra dan melakukan meditasi. Puja sangat penting kerana ia menunjukkan pengabdian mereka kepada Tuhan, menguatkan hubungan rohani serta memberi ketenangan jiwa dan nilai seperti sabar dan ikhlas. Kuil pula memainkan peranan sebagai pusat ibadat, tempat belajar agama dan bahasa Sanskrit, seperti lokasi utama sambutan perayaan seperti Deepavali dan Thaipusam. Deepavali ini melambangkan kemenangan cahaya atas kegelapan, manakala Thaipusam melambangkan pengorbanan dan penebusan dosa. Okey, antara simbol penting dalam ibadat Hindu termasuklah api sebagai penyucian, bunga sebagai pengorbanan, loceng untuk halau kejahatan dan vibhuti di dahi sebagai lambang kekuatan rohani. Secara keseluruhannya, dapatlah kita lihat bahawa agama Hindu ini merupakan satu agama yang menekankan hubungan spiritual dengan Tuhan, pembentukan nilai moral dan peranan komuniti yang secara asasnya sejajar dengan nilai rohani dalam Islam, walaupun berbeza dari segi bentuk ibadat. Untuk responden ketiga pula, nama dia Brena Goh Peijing, berasal dari Negeri Sembilan, berumur 22 tahun, daripada kos pengajian Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang, dan dia beragama Buddha. Bagi responden ketiga pula ialah salah seorang penganut agama Buddha. Berdasarkan temu bual, responden menjelaskan bahawa antara bentuk ibadat harian yang diamalkan ialah membaca kitab suci sutra dan membakar colok, terutamanya ketika berada di kuil. Ini menunjukkan kefahaman bahawa ibadat dalam agama Buddha bukan sekadar ritual fizikal, tetapi lebih kepada satu bentuk penghayatan ajaran melalui bacaan kitab suci. Aktiviti ini mencerminkan nilai disiplin spiritual yang tinggi dalam kalangan penganut agama Buddha. Responden turut menjelaskan bahawa puja dalam konteks Buddha adalah suatu bentuk penghormatan kepada Buddha. Ia tidak semestinya berbentuk material, sebaliknya boleh dilaksanakan melalui bacaan sutra atau persembahan simbolik seperti meletakkan sesuatu di hadapan patung Buddha. Ini mencerminkan kefahaman bahawa penghormatan dalam agama Buddha bersifat batiniah dan tidak bergantung kepada fizikal semata-mata. Meditasi pula dianggap sebagai satu bentuk ibadat penting yang membolehkan individu memahami ajaran dalam sutra serta membantu dalam usaha menghapuskan nafsu dan tekanan emosi. Ini sejajar dengan prinsip asas dalam agama Buddha yang menekankan usaha dalaman untuk mencapai nirvana, iaitu satu pencerahan dan pembebasan daripada penderitaan. Responden menunjukkan kefahaman bahawa meditasi bukan sahaja amalan rohani, tetapi juga satu proses transformasi diri. Dalam konteks ibadat di vihara atau kuil, responden menjelaskan bahawa penganut dari mazhab Mahayana dan Theravada melaksanakan bacaan sutra, pembakaran colok serta mengikuti pengajaran oleh Sami. Ini menunjukkan peranan institusi keagamaan sebagai pusat pengajian dan pencemaran nilai Dharma, iaitu ajaran Buddha yang menjadi panduan hidup. Akhir sekali, responden menyebut bahawa simbol-simbol seperti bunga teratai dan Dharma memainkan peranan penting dalam ibadat. Bunga teratai yang tumbuh dari lumpur tetapi berkembang menjadi bunga yang bersih. Hal ini melambangkan kesucian hati dan kemuliaan rohani. Manakala simbol Dharma seperti patung Buddha pula berfungsi sebagai peringatan kepada penganut supaya kekal di jalan yang benar. Kefahaman ini selari dengan teori simbolisme dalam agama yang menyatakan bahawa simbol membentuk dan mengukuhkan kepercayaan
serta amalan rohani. Secara keseluruhannya, responden ketiga menunjukkan kefahaman mendalam terhadap makna ibadat dalam agama Buddha, di mana aspek spiritual, simbolik dan pembelajaran berperanan dalam membentuk kehidupan beragama yang seimbang dan juga bermakna. Okey, seterusnya kita pergi kepada responden ketiga kita, iaitu penganut agama Buddha. Dia mengatakan bahawa ibadah harian mereka dilakukan dengan membaca kitab sutra, yang mana dalam Islam kita memegang kepada kitab Al-Quran. Mereka juga membakar colok, terutamanya di kuil. Ini merupakan cara mereka mengingati ajaran Buddha dan menenangkan fikiran. Puja dalam agama Buddha tak sama seperti agama Hindu tadi. Mereka bukan sekadar memberi barang fizikal di hadapan patung Buddha, tapi mereka juga membaca kitab sutra sebagai tanda penghormatan dan penghargaan terhadap ajaran agama mereka. Meditasi pula dianggap sebagai ibadah yang penting kerana ia membantu menghapuskan nafsu dan masalah dalaman. Ia juga digunakan untuk memahami ajaran dalam kitab sutra secara lebih mendalam. Responden juga mengatakan bahawa ibadah mereka di kuil ataupun vihara berbeza mengikut mazhab mereka. Biasanya, apa yang mereka lakukan adalah membaca kitab sutra, membakar colok dan mengikuti arahan ajaran para sami. Simbol penting dalam agama Buddha termasuklah bunga teratai yang melambangkan kesucian, walaupun tubuh dari tanah utuh, dan dharma, iaitu ajaran Buddha yang membimbing penganut supaya tidak tersasar daripada jalan kebenaran. Jadi kesimpulannya, ibadah dalam agama Buddha menekankan kepada aspek ketenangan jiwa, penghayatan ajaran rohani dan pembentukan moral, walaupun berbeza dari Islam dari segi konsep ketuhanan. Namun nilai seperti muhasabah diri, pengendalian nafsu dan fokus kepada ajaran juga wujud dalam kedua-dua agama. Jadinya, sebagai kesimpulan akhir yang boleh saya buat, ibadah dalam ketiga-tiga agama ini, Hindu, Buddha dan Kristian, walaupun ianya berbeza dari segi bentuk dan kepercayaan, tetapi ianya tetap menekankan nilai sejagat seperti ketenangan jiwa, muhasabah diri, pengabdian serta hubungan rohani dan Tuhan atau ajaran suci. Nilai-nilai ini menunjukkan bahawa setiap agama menggalakkan kepada kebaikan, keinsafan dan kesejahteraan rohani yang boleh menjadi asas kepada keharmonian dan saling menghormati dalam masyarakat berbilang agama.